النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا إلى الإمام النووي وإلى الشيخ إسبران يعقوب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ambil dan belah ni. Jumlah. Tak. Ambil materi ni. Keterangannya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum syaikhina fid darain amin. Keterangan hadis katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu yang shadiqul masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan. Sebenarnya telah naik saksi Allah Ta'ala bahawa Muhammad itu orang yang benar. Itu maksud kata shadiqul masduq. Nabi itu seorang yang benar lagi dibenarkan. Seorang yang bersifat benar lagi dibenarkan kebenaran dia tu. Naik saksi Allah Ta'ala bahawa Muhammad itu orang yang benar lagi dibenarkan pada kebenarannya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u khalquhu fi batni ummihi. Hadihi umke, makhluk tadi pada perut ibu dia. 40 hari dengan nutfah, alaqah, mudghah. Sebenarnya dalam perkataan ini boleh jadi dikehendaki bahawa dihimpunkan oleh Allah Ta'ala akan air mani lelaki dan perempuan dalam rahim ibunya, dan dijadikan daripada apa? Air mani lelaki dan perempuan tadi, dan dijadikan daripadanya air mani lelaki dan perempuan akan anak. Tapi kalau orang yang sayang enggak, sperma, ovum, dia bercantum. Lepas kalau orang ngaji, di sperma tu dia ada macam apa? Macam popodu ke? Ya, berjuta-juta. Tapi bila masuk ke tu dah lewat air mani perempuan tu dah tertutup. Hak lain tu apa? Jadi tu kita dah ada berjuta-juta budu-budu kan. Maksudnya kita ni orang yang berjaya dah nak dimani ke orang lain. Dia tak hidup.
Berjaya dah kita ni, hidayah tahu dunia. Jadi juta-juta dah ada sperma. Kok kalau orang yang di saya dia kaji tengok ada bentuk macam budu. Budu kata tu lah. Kita masuk benar kita. Banyak tamu ke dunia yang semalas sikit. Benar dah banyak kali dah benar. Maksudnya alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala telah menghidupkan kita. Kalau Allah Ta'ala tak kurnia, tak hidup kita. Kalau tak hidup, tak rasa sekalian nikmat-nikmat yang sekarang ni kita rasa. Sebab tu kena syukur sentiasa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ulama kata nikmat paling besar kehidupan. Nikmat ya dijadikan kita. Nikmat ijad dijadikan kita. Ijad dan imdad dijadikan kita serta dikekalkan kita. Kalau Tuhan tak jadikan kita, Tuhan tak kekalkan kita dengan ada, maka tak ada nikmat-nikmat lain. Iman ke, Islam ke, tak ada. Tapi ada nikmat lain kerana Allah Ta'ala memberikan kita nikmat. Apa dia mak? Ijad. Yang ni Tuhan jadikan kita di atas bumi. Lepas tu kita kena terima kasih ke orang tua kita, kerana mereka berdua adanya kita. Pada hati Nabi Isa sini, kalau tak ada ayah, saya mau saja. Mana boleh? Nabi Isa tu memang Allah Ta'ala nyatakan. Boleh. Syukur. Maka firman Allah Ta'ala, khalaqa min ma'in dafiq. Al-ayat. Al-ayat maksudnya baca sehingga akhir ayat. Iqra' ila hadhil ayat. Artinya apa? Telah dijadikan anak itu daripada air yang terpancur keluarnya. Apa air terpancur keluar? Air mani. Air mani ni tiga keadaan yang kita boleh mengenali kata yang keluar tu air mani. Yang pertama, tak kalau keluar tu rasa lazat. Berbeza dengan air yang lain. Yang keduanya, apa nama ni? Memacu-macu. Dia kuat. Yang ketiganya, pada bau dia. Bau tepung yang diuji, ataupun bau putih telur. Kalau kering, dek basah, dia ada beza bau dia. Itu air mani. Jadi kita ni dicipta daripada air mani. Ino kau? Ino. Mari kau tu. Tahu dah amat kau mana? Lepas tu kita ni duk menanggungkan tahid. Tanggung tahid tak? Dalam perut tu dulu. Dalam perut tu tanggung tahid. Kemudian kita ni akan dimasuk ke dalam kubur yang akan dimakan oleh ular. Dicipta pun ku air mani. Dia tak apa melekat cahaya. Setel api. Itu ku air mani. Kalau tu nenek kita Nabi ada daripada tanah. Tak ada ku zahirnya tak ada ku mulia lah. Sebab tu tak boleh kita nak sombong, nak rasa kita lebih. Tak boleh. Kena rasa saya dan awak, kita semua sama. Ada seorang bapa tu, dia kalau keren, dia mari dengan anak putih dia, dengan anak tok pakir dia. Dia bahasa dia abang mak. Dia pun, halo Ustaz, nak ajak ceramah. Siapa ni? Abang mak. Dia bapa baca kitab besar-besar. So kita pergi ceramah kat dia. Tu bila dia mari, kita tanya, atau siapa mudi ketua? Dia kata, ialah kita
jaga anak-anak, pengajar di punya. Jadi ustaz dah ada murid. Dah biasa je gitu. Habis mak. Insya-Allah. Hebat. Ni saing kita. Anak murid dia kena saing dia. Allah. Masya-Allah. Masya-Allah. Tawaduk yang tak boleh dibuat-buat. Tawaduk yang tak boleh nak dibuat-buat. Hebat dia. Pada hari waktu kita usah-usah. Ini kita nak jadi orang macam dia. Yang jadi orang macam mana? Anak ni tak ada. Tak pernah sikit nak makan. Sopong dia menjadi buat abemak. Babo abemak. Pondok telekap. Masya Allah. Ia kena tinggal Bapa Fadi Pondok Jamsan. Hebat dididik tu. Nak tahu hebat tak hebat dididik tu, tengok anak murid. Alamat hebat tu didik. Suruh buka di kolektor. Itu ni ambil bapa dah mari bagi kita. Bila nak jadi berkat betul-betul buat kita. Ni bapa mak hok gua musai anak bagi bapa yang sepanjang mari kata nak buka pondok. Ni macam besar kita pula ada demo, padahal kita dah ada ilmu. Kata kita lagi enggak ada demo ni sebab tak tahu ke terus. Kena pergi ziarah tu guru ni, insya-Allah. Habis itu khalaqa mimma inda fi, kita ni dicipta daripada air yang terpacik. Tak ada mulia lah. Dan boleh jadi pula dikehendaki daripadanya mimma inda fi, bahawa dihimpunkan olehnya akan lembaga kejadian itu daripada segenap batang tubuh perempuan. Dan boleh jadi pula dikehendaki daripadanya daripada yajma'u khalquhu fi batni ummih tu. Tanda situ. Yajma'u khalquhu fi batni ummih tu. Dihimpunkan makhluk manusia itu pada perut ibu dia. Dikehendakikan juga boleh jadi. Tadi yang pertama boleh kata dihimpun oleh Allah air mani lelaki dan perempuan. Ini dihimpunkan olehnya akan lembaga kejadian itu. Dihimpunkan olehnya oleh Allah Ta'ala akan lembaga kejadian itu manusia daripada segenap batang tubuh perempuan. Dijadikan daripada segenap batang tubuh perempuan. Anak tadi boleh ihtimal juga dengan kata yajma'u khalquhu fi batni ummi. Kerana tersebut pada perkataan setengah ahli ilmu adalah air mani itu dalam durni giliran. Yang pertama sentiasa berjalan di seluruh batang tubuh perempuan. Air mani ni setengah daripada ahli ilmu berpandangan, setengah kata duduk lekat di rahim saja, setengah berpandangan dia putah beri pada seluruh bahagia orang perempuan. Dan dalam masa itulah perempuan sangat rindu memakan sebarang makanan, terutama buah-buahan yang masak. Orang mengandung ni dia memakai masih-masih itu sebab kalau daripada air manis ni masuk pada tubuh dia tu, dia keliling habis. Iaitu dalam masa 40 hari yang pertama. Kemudian itu ditinggalkanlah air mani yang tersebut itu atas keadaannya hingga jadi ia air mani alaqah. Apa dia alaqah? Darah seketul. Maksudnya seketul darah. Mula-mula kejadian kita nutfah. Apa dia nutfah? Air mani tadi. Kemudian alaqah. Alaqah ni jadi darah. Kemudian proses-proses 40 hari jadi mudghah, seketul daging. Nutfah, alaqah, mudghah. Maka
maka berkekalanlah ia. Adakah tadi dengan hal yang demikian itu dalam dur yang kedua, pusing yang kedua, 40 hari pula. Dalam 40 hari yang kedua, kemudian itu beransur-ansurlah besarnya hak nutfah tadi. Hak imani tadi sedikit hingga jadi ia mudghah. Imani hak daripada nutfah alaqah jadi mudghah, iaitu daging seketut daging. Maka dalam dur yang ketiga ini dirupakanlah oleh Allah Ta'ala akan kejadian manusia daripada daging itu. Buat jadi mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Bentuk ke segala-galanya. Maka diperbuatlah olehnya Allah Ta'ala lah dua telinga, buat dua telinga manusia, dua mata. Ni siapa dia boleh buat? Sebab tu orang yang tak bertuhan ni sejahil-jahil, sebodoh-bodoh manusia. Acu fikir kita dalam rahim ibu tu macam mana boleh jadinya ada telinga, ada mata. Siapa dia buat? Kalau tidak Tuhan, hidung, mulut dan lain-lain anggota yang zahir. Dan terus diperbuat pula akan rongga perut serta anggota-anggota batin yang di dalamnya urat, tulang, ruas ni. Tengok. Tak. Kalau ada ruas-ruas kita nak bekok tangan kita ni. Jadi kalau makan gini jadi pot chopstick. Ulah senggap dah demo. Bila Allah Ta'ala jadikan ruah-ruah ni, kita pakai. Boleh tahu. Hak paling besar ibu jari. Sebab tu kalau kita belajar bab jenayah, ibu jari ni besar harga dia. Kalau kita pergi kerak ibu jari orang, berapa utang kita nak kena bayar, mahal daripada jari-jari yang lain. Sebab tak ada tangan ni tak apa lagi. Tak ada tangan ni tak apa lagi. Ada hal ni nak apa? Jadi sudu Tuhan menjadi kepada kita. Kalau kita tengok kejadian, alhamdulillah kita sebut banyak-banyak. Maka dalam dur yang ketiga ini dan dirupakanlah hidung, mulut dan lain anggota yang lain. Dan terus diperbuat pula akan rongga perut serta anggota-anggota batin yang di dalamnya. Adanya hati, lipo, buah pinggir, batu kara tu lepas pada tu lah batu kara. Tuhan bui kau kita buman. Maka firman Allah Ta'ala, Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Al-ayat. Artinya Allah lah yang merupakan kamu di dalam rahim ibumu, betapa ia Allah Ta'ala kehendaki. Allah baiknya Tuhan kita. Cuba fikir gitu. Walladhi, ialah Allah ni, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kalau dia kehendak. Wah, kita beri ke apa dia? Ada bayar duit bulanan kau? Ada tolong-tolong masak-masak apa tu ada tu tak perlu waktu. Tuhan buat kita tidak apa-apa kehendak yang nak daripada kita. Patut habis itu semata-mata kasihnya pada kita. Sebab tu tak kalau ada seorang perempuan sahabiah mencari anak dia, memeluk anak dia di kalangan sahabat yang penuh kasih sayang, Nabi SAW kata tu, tengok tu ibu betapa kasihnya pada anak. Kan Nabi kata tu,
kepada hamba dia terlebih lagi kasih. Kalau ibu ya tak tidur malam, anak nang wah. Kita mana ibu dah? Kau tidurnya ayah. Anak wah je. Wah. Ibu ya tak tidur lah. Kasih saya teh letak video tu. Bapa kau baik juga deh. Bapa kau baik tu. Goleknya ibu tu lebih. Kasih dah ibu pada anak. Kasih. Kalau ibu rela tak tidur malam, stres ibu, anak tak tidur. Tapi kalau kasih ke anak juga, jaga juga malam bagi susu. Bagaimana seorang hamba kalau menangis Allah Ta'ala tak menyahut seruan dia? Mustahil. Tentu Allah Ta'ala menyahut keseruan kita. Ya Rabbi, Tuhan, zalamtu nafsi, aku buat dosa, aku menzalimi diri aku. Wa ana abdi, dan aku hamba-Mu. Irfirli, ampunkan aku Tuhan. Tuhan apa kau dak? Nescaya Tuhan mengampunkan hamba dia. Esok ada semula. Irfirli, ampunkan aku Tuhan. Qad ghafartu. Sungguhnya aku mengampung kakek kamu. Tuhan baik dengan kita. Qad fa'altu, telah aku melakukan. Tu Tuhan. Sebab tu Nabi SAW kata, amal sebelum daripada kita ni nak semaya fardu, lepas daripada kita semaya sunat ni, kita tasbih 10 kali. Subhanallah, Subhanallah. Maka Allah Ta'ala jawab, hadza li, itu bagi aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka Tuhan pun jawab, hadza li, itu bagi aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hadza li. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadza li. Bila kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, maka Tuhan kata qad fa'altu. Hei Tuhan, ampunkan aku. Hei Tuhan, ampunkan aku. Aku telah melakukannya. Aku buat. Aku ampunkan kamu. Bukan zikir tak bila tu deh. Zikir kita lama-lama Nabi suruh ajar kepada kita. Maka bila telah sempurna umur anak 3 kali 40 hari, ditiupkanlah padanya anak itu akhir roh. Maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts, al-ayat. Artinya, hei manusia, sekiranya kamu syok daripada berbangkit pada hari kemudian, sesungguhnya telah kami jadikan kamu daripada tanah. Kalau kamu ragu kata aku akan bangkitkan kamu, sedar kamu tu kami jadikan daripada tanah. Kemudian daripada air nutfah. Tanah tu Nabi Adam AS lah. Kemudian daripada air nutfah. Apa air nutfah? Setitik air mani. Kemudian alaqah. Apa tadi? Darah. Kemudian daripada mudghah, seketul daging yang mukhallaqah, yang dibentuk, atau tiada mukhallaqah, yang tidak dibentuk. Maka berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, siapa dia? Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bagi pak saudara Nabi. Apa dia? Sepupu. Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripadanya ada yang sempurna kejadiannya. Daripada nutfah, alaqah, mudghah tu ada sempurna kejadiannya. Dan ada
pula yang kurang kejadiannya. Patut tu saya tak pandai buat kau. Orang ni cacat, orang ni sempurna ni macam mana? Orang ni putih, orang ni hitam ni macam mana? Orang ni tinggi ni pendek ni kenapa? Tu ada hikmah. Apa? Saya buat tu ada hikmah. Dan berkata Mujahid, daripadanya ada yang dapat digambarkan jadi manusia, dan ada pula yang digugurkan sebelum sempurna kejadiannya. Ini muncul kita tak gugur. Kalau kita ni keguguran daripada rahim ibu kita, tak ada lagi kita sekarang ni. Kena berdoa banyak orang tua kita ni. Aman. Ingat tak, kalau kita malam ngaji, ingat jasa-jasa orang tua. Letih dah orang tua. Kalau kita tak ingat jasa-jasa guru orang letih, ingat jasa-jasa orang tua kita orang letih kerana kita ni. Diceritakan orang daripada Ibnu Mas'ud adalah air nutfah itu apabila telah tetap di dalam rahim perempuan, maka diambil dan dipegang oleh malaikat dengan tapak tangannya, seraya katanya, kata siapa ni Yasin? Malaikat. Hei Tuhanku, kata malaikat, adakah akan diperbuat menjadi manusia atau tiada ni? Nutfah ni, air mani ni, munawak jadi manusia ke ni? Hei Tuhan, sekiranya berkata Tuhan tiada akan diperbuat daripadanya nutfah itu manusia, Tuhan jawab kata tak. Pak ni aku tak ingin nak dibuat jadi manusia. Maka dipatokkanlah oleh malaikat akan lembaga itu dalam rahim hingga gugurnya nutfah tadi, alaqah telah jadi alaqah dan sebagainya. Saya kata aku tak nak jadi manusia. Aku tak lekat. Jika kita pomo nak lekat, tak lekat. Batu tamu minta Allah Taala tu saya tak lagi. Apa? Ada hikmah tu orang Islam. Dan sekiranya berkata Tuhan akan diperbuat daripadanya nutfah alaqah tadi manusia, maka berkata mereka, ya Tuhanku, adakah ia ni ada lembaga ni lelaki atau perempuan? Jawab lelaki ke perempuan ni? Berbahagia atau celaka? Sa'id atau syaqi? Bahagia ke celaka ni? Berapa rezeki? Rezeki nak beri berapa banyak dia ni? Berapa umurnya? Di mana ia berpulang ke rahmatullah? Mati mana? Maka berkata Tuhan kepadanya, kepada mereka, pergilah engkau kepada ibu kita. Berapa kali dah kita jumpa ibu kita? Kita ni apa? Lauh Mahfuz. Pergi kamu pada Lauh Mahfuz. Kerana pada Lauh Mahfuz tu semua telah tercatat tau. Keadaan ini nak jadi apa, semua telah tercatat. Dan di sana engkau dapatilah segala perkara yang tersebut itu. Mana? Lelaki kau, perempuan, bahagia, celaka, rezeki, berapa umur. Maka pergilah mereka itu kepadanya Lauh Mahfuz, dan setelah dilihatnya semua perkara itu tertulis di sana dengan terang telah lelaki bertua, rezeki banyak, lelaki bertua, ngaji kitab tua, Islam pula, rezeki banyak, boleh sekatria. Ada ni nak akhir ni mati mana ni? Maka pergilah mereka itu kepadanya, dan disitulah dilihatnya oleh mereka semua perkara itu tertulis di sana dengan terang. Maka segeralah ia mereka menyalinnya. Mereka pun saling dengan tiada berfikir lebih panjang lagi. Tak ada fikir panjang, saling semacam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihi alkitab, yakni pada suratannya yang di dalam ilmu Allah Taala, atau pada Lauh Mahfuz, atau pada rahim ibunya. Ni fayasbiqu alaihi alkitab ni.
terdahulu di atas seseorang itu ketetapan. Walaupun sekarang ni dia beramal soleh, tetapi kalau Tuhan tu tetap dah dia ni orang celaka, sehasta lagi, satu hasta lagi hampir dah pada kematian, ia berubah jadi orang jahat, berbanyak ahli neraka, mati, masuk dalam neraka. Fayasbiqu alaihi kitab. Apa maksud fayasbiqu alaihi kitab? Yakni pada suratannya yang dalam ilmu Allah, satu, ataupun kata ulama pada Lauh Mahfuz, satu, ataupun pada rahim ibunya telah ditetapkan. Katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sengan ini tulis belakang Barih ko itulah. Tak payah tulis dah, saya bahaya dah. Bahaya kan orang duduk mengajar, orang duduk baca kitab ke kita, baca kita pun baca kitab lah. Adalah perkataan ini sebagai umpama bagi masa yang paling dekat, kinayah pada benda paling dekat. Ma yakun bainahu wa bainah illa zira', sehasta dah lagi nak mati. Tuhan selamatkan kami hampir-hampir dengan mati ni, ya Allah. Kekal iman, mati dengan akhir sebut la ilaha illallah. Tu usahalah semua umat. Sekali, dekat sekali, iaitu satu bahagian masa di akhir umurnya, dan bukanlah dikehendaki daripadanya satu hasta penuh atau masa yang ditentukan lamanya. Kerana orang-orang kafir apabila berkata ia di akhir umurnya la ilaha illallah, kemudian terus ia kafir meninggal dunia, maka masuklah ia kafir ke dalam syurga dengan tiada apa-apa halangan. Dan begitu juga orang-orang Islam. Sebab tu Nabi kata, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia akhir sebutkan dia la ilaha illallah, masuk syurga. Patut kalau orang Islam tak sebut la ilaha illallah, akhir tak masuk syurga ke dia? Masuk juga. Tapi kalau sebut la ilaha illallah ni masuk daripada pihak awak. Dan begitu juga orang-orang Islam apabila ia Islam berkata di akhir umurnya dengan sepatah perkataan yang boleh menjatuhkannya kepada agama kafir, maka masuklah ia seorang itu ke dalam neraka dengan tiada halangannya. Lagu mana perkataan kafir? Ia hina agama, ia hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ada gaya-gaya saya dua. Yang kata tak ada tindakan dan sebagainya, tak boleh lah kalau tak ada penuhi ada. Negara kita negara Islam, kita tak tanya, kita tak tahu tak. Kita sekali negara Islam. Negara Islam yang perlu wajib mengikut akhir aturan Islam. Tak boleh ada orang mempersendakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mempersendakan agama. Tapi masalahnya bukan daripada orang kafir sendiri, orang Islam sendiri. Tak kenal nama Islam, tapi menghina agama sendiri. Buat murtad, wal'iyadzubillah. Hina ke agama, hina ke Nabi, murtad. Mempermainkan solat, sama. Mempermainkan ayat Quran, sama. Bawa pada murtad. Sebab tu kena mengaji. Mengaji di depan pada air. Lepas tu nak jadi apa, gila. Nak hijau gila, nak naik getah, nak pera lembu, nak pera orang, nak pera itik sekati, nak kerja kajian, nak kerja dari kajian, nak swasta. Ikutlah bila lepas pada air. Tak? Pada air tak lepas, tu rosak. Cadangan kita nyo mana-mana nak dapat CG SPM, nak lepas fardu ain. Tak lepas tak boleh.
Sebab kalau kita tengok segi SPM, bahasa Melayu tak lepas boleh? Tak boleh. Dia kena periksa ulangi bahasa Melayu, barulah laku segi SPM. Maka dengan tegas saya di sini sangat-sangat mengharapkan orang yang ada kuasa supaya memperwajibkan mana-mana mereka yang tidak lepas, tidak diberikan pengiktirafan walaupun SP lebih besar daripada bahasa Melayu kita, Malaysia kita. Agama tu lebih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau boleh kita memperwajibkan bahasa Melayu dan sebagainya, kenapa tidak memperwajibkan mengaji agama terutama fardu ain? Lebih-lebih lagi pada orang Islam. Maka hari ini menunjukkan atas tiada harus tetapkan siapa-siapa yang akan masuk syurga. Tak boleh. Awak syurga tak boleh kecuali wahyu. Al-Mubashirin bil Jannah tu, buat sahabat yang dikhabar gembira dengan masuk syurga. Ni, orang buat ke mana? Buat apa tu? Nulis di kitab. Tiada harus tetapkan siapa-siapa yang akan masuk syurga dan siapa-siapa yang akan masuk neraka, sekalipun berapa besar kebaikan dia dan kejahatan dia. Yang ni tak boleh nak ukur syurga, tak boleh nak ukur neraka. Nah tu kalau gitu betul lah orang kata, kalau tak pakai, tak tutup aurat, tak berdosa, tak boleh nak kata syurga neraka. Dia begini, awak buat benar haram, agama kata haram, berdosa. Orang yang berdosa, agama kata neraka. Cuma awak ni syurga ke neraka, saya tak tahu, saya sendiri pun tak tahu saya syurga ke neraka. Cuma perbuatan awak ni perbuatan orang yang ingkar arah Tuhan, yang akan dihumbai dari api neraka mengikut janji Allah Ta'ala. Dan kita mengaji dah kan, lepas tu Tuhan maaf tak maaf, itu kata setengah. Walaupun Tuhan maaf kena ada juga satu kumpulan, satu orang daripada mana-mana kumpulan orang melakukan dosa-dosa ni masuk neraka. Misal penzina, kalau Tuhan maaf ke penzina lain, paling kurang seorang kena dimasukkan neraka kerana janji daripada Allah. Tapi kata setengah, tak apa kalau Tuhan nak maaf ke semua. Jadi saya ni bukan kata awak masuk neraka, saya nak kata perangai awak ni perangai orang yang dijanjikan masuk neraka. Tak ikut arahan Allah. Awak dah berzina, awak minum alkohol, awak dah berjudi, awak tak mengaji pada ain, tak lepas tauhid fiqh tasawuf. Apa tak lagi, lebih-lebih lagi kalau awak hina ke pula pengajian-pengajian ni, dan awak tak suka. Tak boleh. Dalam hadis ini diketahuikan juga bahawa harus bagi seorang manusia berpegang dengan zahir amal ibadahnya dan tercengang dengan baik atau banyaknya amal itu. Tiada harus juga. Daripada hadis ini juga membawa bahaya tiada harus kita ni nak pegang zahir amal. Kerana terkadangnya zahirnya elok, batinnya tidak elok. Moga hadis sebelum ni kita ngajar innamal a'malu binniyat, dengan niat kita. Kalau zahir comel pun tapi batin tak comel, tak comel juga. Dan tercengang dengan baik, ujub. Tercengang ni maksudnya ujub. Baik rasa peliklah aku ni, bagusnya aku ni dari beramal ibadah. Baik ujub. Ustaz saya ulang mengatah. Tiada harus bagi seorang manusia berpegang dengan zahir amal ibadahnya dan tercengang tanda situ ujub dengan baik, yakni dengan amal-amal baik dia, atau banyak amal tadi. Bapa tak boleh, tiada harus berpegang dengan zahir dia rasa tercengang dengan banyaknya amal baik kita kerana ilat dia.
ia amal kebaikan itu belum dapat ketahui akan kesudahan. Kerana ia seorang, kerana ia seorang belum dapat ketahui akan kesudahan keadaan, akan kesudahan keadaan dan pekerjaan dia nak mati macam mana belum tahu. Ni boleh dah pakai serba, pakai jubah. Oh. Dan sepatutnya lah bagi mana hari akan kesudahan keadaan kita tak tahu pekerjaan kita lagu mana ni. Kita ni lepas-lepas pada ni boleh lagi kau ucap astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Boleh sebut lagi kedok. Dan sepatutnya lah bagi tiap-tiap manusia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Ta'ala supaya disudahi akan keadaannya seorang itu dengan husnul khatimah, dengan elok penyudah, dan meminta berselindung dengan Allah Ta'ala daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah yakni kesudahan yang buruk. Sekiranya datang pertanyaan sikit lagi. Lebih awal sikit. Sekiranya datang pertanyaan, senya telah berfirman Allah Ta'ala dalam Quran yang artinya kira-kira, senya orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik-baik, maka tiadalah kami sia-siakan upah orang yang berbuat baik. Jadi ayat Quran itu kata gitu. Kami tak mensia-sia perbuatan baik dia. Macam mana? Kita buat baik sekali, kita tak tahu hujung pangkal kita ni jadi agama tu masih dekat ke, email masih dekat ke atau tidak. Sedangkan pada ayat lain tu kata amal baik dia tu tak sia-sia. Maka jawapannya atas dua perjalanan. Perjalanan ni ada dua huraya. Atas dua huraya. Mana huraya? Pertama adalah perkara yang demikian disyarat kepadanya baik kesudahannya. Adalah perkara demikian. Mana perkara yang demikian? Perkara demikian kepada dia. Demikian tu apa maksudnya? Yakni firman Allah Ta'ala tadi tu. Terus situ. Jadi adalah perkara demikian ni firman Allah Ta'ala kata kami tak sia-sia ke amal ibadat kamu itu. Ya betul. Tetapi dengan syarat padanya, pada amal tu baik kesudahannya. Kesudahannya amal. Jadi kalau katalah dia buat baik, tiba-tiba sudah dengan tak baik, tu hebatlah kedak kebaikan dia saat ni? Tidaklah moga dia mati dengan tidak beragama. Tuhan kata kami tak akan sia-sia ke amal kamu buat. Ada syarat. Syaratnya mana kamu jaga ke agama kamu hingga kamu mati dari keadaan orang beragama. Kan balahlah. Sebab tu seseorang tu dihukumkan dengan kesudahan dia, bukan dihukum dengan permulaan dia. Kalau dihukum permulaan, Sayyidina Umar tu radhiyallahu anhu, mungkin dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal. Tetapi hukum di atas seseorang itu bukan pada awal, tapi pada kesudahan dia. Macam mana Sayyidina Umar bawa ke sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian dia. Dia tinggalkan dunia. Tengok. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walaupun pada awalnya dia antara hak menentang agama, tapi kemudian dia lah orang yang mengkuatkan agama, bukan sekadar mengkuatkan agama, menjadi Amirul Mukminin, ketua bagi orang Islam. Kita bersama. Batu tak apalah, malah mengaji pun tak apalah.
Sebab sudah kita masing-masing tak tahu siapa itu. Malah lah, tak apa-apa. Tak, kadang-kadang malah masa ni esok-esok jadi doktor dah. Doktor atau PhD. Bisa. Nakal-nakal masa ni esok-esok jadi tu oli tak tahu. Ya, bisa. Mudah-mudahannya, amin. Masalah tak ada orang nakal, tak ada orang malah buat kita ni. Tak. Kalau hak saat ni dak orang malah hak nakal. Hak tak nakal tak malah pun mudah jadi orang alim, orang wali. Amin. Nek. Buat saat ni dak orang hak nakal hak malah. Ni hak tak nakal tak malah pun dak orang sekali juga insya-Allah. Nek, ada. Malah tak kita ni sih. Rajin ni sih. Tak. Letih-letih ngatur-ngatur pun kita masuk tu lah. Rajin lah tu. Alhamdulillah. Tenang. Zada. Tak ada. Habis itu. Jadi yang pertama syaratnya mesti kesudahan dia tu molek. Tu hebatlah kebaikan tu. Kedua adalah orang-orang yang beriman dan berbuat amalan baik dengan ikhlas. Baru tu hebatlah. Ni kalau dia buat baik, dia baca kitab dah, tapi dia tak ikhlas dalam dia tak siapa ke agama. Tu hebatlah tu tak kebaikan tu. Malah nak mana bukan tidak kebaikan. Kebaikan ni ikhlas tu baru tu kebaikan. Kau dikira oleh Allah dah. Ini syarat dua. Sudah yang baik dan ada ikhlas, maka kebaikan kita akan terhebatlah. Kami tak akan mensia-sia kebaikan kami. Jangan mimpi. Kalau orang janji dengan kita pegang janji tadi. Ini Allah mustahil dusta. Manusia tu harus berlaku dusta. Kita boleh percaya. Apa janji Allah kita tak percaya. Sedang orang-orang yang beroleh su'ul khatimah ni, kesudahan yang buruk, itu ialah siapa-siapa yang jahat amalannya atau dicampurnya amalan jahat dengan amalan baik. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, inna ahadakum, bagi moleklah, tak ada bagi. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnasi. Inna ahadakum artinya sonyo salah seorang kamu la ya'malu bi'amali ahli jannah, mengerjakan amalan ahli syurga, fima yabdu linnasi, pada apa-apa yang nyata di mata manusia. Habis itu. Hak zahir gitulah, hak batin Allah Ta'ala. Ila anqal an ummil mu'mini Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di tengah hari lepas Jumaat tak ada kelah. Esok saya nak 2 hadis paling kurang minimum. Maksimumnya maksimum berapa? 4 hadis lah. Kalau lepas dah 2 hadis lah. Dan ni nak tanya, mana dah jawab tak payah berpuasa. Tak layak pun berbuka puasa di pondok. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam ma 'allamtana rabbana faqihna fid din.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam.